Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Daniel Muhammad Tarmizi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mengkuang. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang bagaimana bahan digital dapat memperkasakan pendidikan negara. Apa itu bahan digital? Bahan digital adalah segala jenis konten yang berada di dalam format digital dan dapat diakses melalui peranti elektronik. Contohnya seperti telefon bimbit, tablet dan juga komputer. Bahan digital dapat dibahagikan kepada 3, iaitu gambar, video dan juga audio. Contoh bahan digital bagi gambar ialah foto, ilustrasi dan grafik. Manakala bahan digital bagi video pula ialah klip video, filem dan animasi. Bahan digital bagi audio pula ialah rakaman suara, muzik dan podcast. Di dunia yang semakin digital ini, bahan digital memainkan peranan yang amat penting dalam memperkasakan pendidikan negara kita. Bahan digital ni memiliki banyak manfaat bagi para pelajar. Antaranya ialah bahan digital seringkali dilengkapi oleh video, animasi dan kuis yang menyebabkan proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Bahan digital ni bukan sahaja dapat membantu para pelajar, ia juga dapat membantu para guru untuk mengajar dengan lebih berkesan dan lebih menyeronok pada para pelajar. Okey, anak-anak faham tentang eksperimen ni? Faham, cikgu. Nanti cikgu akan send link eksperimen ni. Kamu semua boleh balik ulang kaji ya. Okey, kelas dismiss. Aduh, apa lagi yang boleh buat kalau photostat nota-nota ringkas ni? Password kat dalam aku mesti akan ada hilangkan. Susah nanti untuk dia belajar. Aku yang mengajar pun akan jadi lebih susah. Cikgu, saya ada solusinya. Apa itu? Pertama sekali, cikgu boleh download app Canva dekat Play Store ataupun App Store. Dekat situ cikgu boleh lah buat nota-nota ringkas ke, atau cikgu nak buat slide ke. And then cikgu boleh share dekat grup Telegram atau grup WhatsApp untuk anak murid cikgu. Oh, macam tu. Nanti banyak saya try gambar tu lah. Okay. Selain itu, bahan digital juga lebih mudah untuk diperbarui berbanding dengan buku yang bercetak. Oleh itu, para pelajar akan mendapat maklumat yang lebih terkini dan relevan. Bahan digital sangat membantu para pelajar untuk belajar kerana video yang lebih menarik dan interaktif. Seterusnya, ia membantu para pelajar yang kurang upaya. Contohnya pembaca skrin, teks ke suara dan sari kata automatik. Dengan penggunaan bahan digital dalam sekolah, pengalaman pembelajaran dan pengajaran menjadi lebih interaktif, fleksibel dan berkesan. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan bahawa teknologi dapat memperkasa pendidikan dan melahirkan pelajar yang lebih berdaya saing. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.